Aduhai. Okay. Alright. Okay, there you go. Okay, management Wow, nice. Kan? Sekejap, saya cuba tengok lagi sekali. Kita boleh custom apa lagi dalam kita punya data table. So there you go. So kita pun boleh lah nanti kalau apa field kita nak kan. Nice. Okay, cuba guys. Okay, kali ni saya cuba buka, anda cuba bermain dengan Notebook LM dan cuba extractkan pakailah apa-apa benda anda ada, mesyuarat ke, YouTube ke, mana-mana lah anda proses information. Saya nak minta anda hasilkan infografik, boleh tak? Infografik dan hantarkan dalam WhatsApp group lah, ya. Alhamdulillah, bahasa Arab jadi Alhamdulillah. Tambah gambar dalam report boleh ke? Cuba tuan, tambah, try lah tuan. Saya pun benda ni kena main-main. Okay. Tadi lupa, kalau flashcard ni, yang ini kita untuk belajar. Tapi saya flashcard ni antara kegunaan dia, kalau macam dalam kes ni, macam ini kalau biasa, ini kalau kita sebagai budak-budak sekolah dulu, dia buat macam lah, kalau sebelum nak mesyuarat ke apa ke. Ataupun satu lagi, selalu saya nampak kalau kita jadi macam penceramah, tak nak hilang kita punya modal idea bercakap, kita boleh buat cut cue lah kita benda ni kan. Dia keluarkan summary, kata-kata kunci, so kita boleh flip through lah. Itu antara dia.